korang lupakan Apple Watch, smartwatch ni lagi syok guna guys. Siap ada kucing lagi. Ini adalah smartwatch terbaru Huawei iaitu siri Huawei Watch Fit 4. Ada 7 warna, 4 untuk versi biasa dan juga 3 untuk versi Pro dengan jenis strap yang berbeza-beza. So, apa yang best sangat smartwatch ni? Yang pertama, design dia. Bukan sahaja cantik dan premium tapi juga dia sangat ringan dan nipis. So, bila korang pakai kat tangan tu rasa selesa je. Dan untuk versi Pro, dia gunakan kaca jenis sapphire, bezel titanium alloy, so lebih premium dan lebih tahan lasak. Dan untuk skrin, dia gunakan skrin AMOLED saiz 1.82 inci yang cukup jelas dan cantik. Untuk versi Pro, brightness boleh sampai 3000 nits. Yang kedua, mod sukan. Dua-dua jam tangan ni support mod sukan lebih daripada 100 jenis dan datang dengan sistem dual band GPS sunflower positioning yang sangat tepat. Ada juga route tracking untuk 7 major water sports. Dan khas untuk versi Pro, dia ada mod baru trail running, free diving dan juga mod golf course. Yang ketiga, ciri kesihatan. Yap, siri Watch Fit 4 ni boleh track heart rate, blood oxygen, sleep dan yang baru emotional well-being. Sama ada kita stres ataupun tengah happy. Dan juga dari ciri Health Insight yang dapat tunjukkan trend kesihatan kita. Dan khas untuk versi Pro ada feature ECG untuk cek kesihatan jantung korang. Yang keempat, ciri-ciri lain. Jangan risau, smartwatch Huawei ni kompatibel dengan Android dan iOS. Dan bateri dia mampu bertahan sehingga 10 hari penggunaan. Dan yang istimewa, smartwatch ni boleh bayar QR guys dengan Touch and Go e-wallet. Padu. So, kalau korang mencari smartwatch yang cantik, penuh dengan ciri menarik, boleh consider siri Huawei Watch Fit 4 ni. Harga bermula RM599 dan korang akan dapat free gift Huawei Scale 3 dan juga 3 bulan Health Plus membership.